Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Madu episod ke-18. So, jom kita tonton. Awak duduk. Saya dah cakap awak kena rest. Apa benda yang kau buat ni? Kau ni memang tak kuat betul lah. Aku dah warning dengan kau banyak kali dah. Stay away from my wife. Kau ni memang tak faham masa betul. Gaduh. Kena awak okey kan? Ni kau punya masalah. Engkau lah. Engkau tahu lah ada kenapa? Rena. Darah. Aku cedera parah. Darah. Gaduh lagi ya. Dalam cerita terbaik, aduh Faris nikah. Ni memang kita yang tengok adegan ni memang marah lah kat Faris. Tapi Faris pandai mencari alasan. Katanya punca apa? Hana jatuh tu sebab berdarah tu punca sebab bergaduh dengan apa? Gaduh dengan Megak Akif. So adakah simple daripada adegan tadi, sebabkan dua watak ni bergaduh, ditolaknya si Rahana sampai berdarah. Tapi sini dia pandai menarik emosi penonton. Bila dalam keadaan macam tu kita mesti fikir mesti gugur kandungan Rahana kerana tolakan tu. Itulah. Tapi dia tak jadi macam tu kalau Faris tak cemburu membabi buta dengan terus serang Akif. Dan kita pun rasa macam Akif walaupun dia concern pasal Rahana, pasal perkahwinannya, mungkin dia perlu jarakkan sikit hubungan dia dengan Rahana tu sehingga Faris dan Rahana betul-betul dia tak ada ikatan lagi sebagai suami isteri. Sebab pergi mana-mana, pergi Megak Akif ni pergi jumpa Rahana, ada pula Faris pergi mana-mana, ada je macam tak ada ruang untuk Faris untuk tidak cemburu akan Rahana dengan lelaki lain macam Akif. Tu akibatnya macam kita tengok tadi lah. So harapnya bukan gugur lah. Tapi kalau gugur habislah rancangan siapa lagi, Hanum ke yang lain tu lah. Okay, jumpa lagi.